Alhamdulillah geng ni. Satu benda aku nak kongsi ilmu baru lah untuk geng-geng Malaysia kita. Ilmu ni aku ambil dari negara jiran kita, geng-geng Indon. Puas agak lah cari. Apa nama motor macam kita panggil Suzuki FX 110. Puas cari lah, memang tak jumpa lah. Cari Alhamdulillah puas agak cari. Nama dia Shogun 110, Suzuki Shogun. Kat negara jiran kita dia panggil Suzuki Shogun 110. Lepas tu aku cari lagi cara pemasangan dia. Cara pemasangan dia pun press. Jadi aku ada alat ni je. Aku buat macam ni. Pasal nak pasang bila ganti kelas baru, cara nak dia pasang memang romit. Jadi aku cari macam mana nak buat dia. Nak press, tapi nak press lagu mana? Tengok negara jiran kita buat macam ni, kita tiru balik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat negara jiran yang kongsi ilmu dengan kita. Jadi kita dapat ilmu baru, kita pun kongsi dengan orang. Kalau tersalah ke cara kita, minta maaf lah untuk orang Malaysia kita. Tapi yang mana ada masalah macam aku, kalau asal ilmu ni bermanfaat, jangan kedekut, jangan simpan seorang. Ingat ilmu tak boleh buat mati. Okey, kita kongsi dengan kawan-kawan yang lain, insya-Allah.